Okey, baik Puan Rara. Okey, ramai orang tak tahu, sebenarnya ramai customer Kowe tak tahu yang mana Kowe ada sediakan satu web, maknanya satu website yang guna yang yang customer boleh cek sendiri detail dia. Nama dia Kowe Self Care. Maknanya kita masuk, kita login dalam tu dan kita boleh tengok semua produk yang kita ada. Cuma nanti saya bagi dekat description link dia, link Kowe Self Care tu. Nanti anda tekan dekat situ dan register kat situ, dan dia akan bagi kita pergi dekat dashboard dan kita boleh check apa-apa produk kita dan berapa dan auto debit apa semualah. So saya rasa mudah benda ni, senang saja, tapi apa yang nak kena buat adalah owner sendiri nak kena buat, tak boleh orang lain. Kita akan register dan letak nombor identiti kita dan kita letak password dan kita masuk dalam tu. Kita kena register dengan telefon yang berdaftar dengan Kowe saja. Saya membantu Puan Rara, boleh tengok, boleh klik dekat bawah link yang saya bagi dekat description dan tengok macam mana step by step. Kalau ada masalah untuk login, boleh tekan komen kat saya dan insyaAllah apa patut yang boleh saya bantu, insyaAllah saya bantu. Dan apa-apa kalau contoh persoalan tentang Kowe, boleh tanya saya dekat komen, insyaAllah saya menjawab masa ke semasa, insyaAllah. Terima kasih.